Hai, Assalamualaikum. Terima kasih yang masuk channel Kak Zai, Zaiza Channel. Hari ni Kak Zain buat agak-agak santan, agak-agak pandan santan. So, Kak Zai dah siap. Dalam lebih kurang 1 jam kita simpan dalam peti ais. Okey, Kak Zai dah nak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Kak Zai nak potong 1 layer. Kita betul-betul kat atas yang kita potong tu. Okey, 2. Siapa yang nak order bolehlah order dengan Kak Zai. Boleh request 1 loyang atau 2 loyang. Kalau nak buat kenduri, better ambil 4 loyang. Okey. Okey, Kak Zai dah potong semua. So, kita dapat 64 ketul. So, Kak Zai nak keluarkan. Okey. Dah jadilah. Ni saiz kecil lah. Sesuai lah kalau nak buat kenduri kan. So, Kak Zai potong sikit kat tepi dia. Nak bagi cantik. Okey. So, dapatlah dia punya bentuk yang cantik. Nampak? Cantik kan? So, bagi rasa dulu, assistant. Okey, kata sedap. Okey, alhamdulillah lembut kan? Tak keras kan? Tak lembut sangat kan? Okey, good. So, Kak Zai keluarkan, okey. Kalau tak jadi selalunya dia akan keras. Kalau kita tak betul-betul sukatan, dia jadi keras. So, Kak Zai buat ngam-ngam. Kita betul-betul ikut sukatan. Nak lagi? Okey, ambil lagi. So, Kak Zai kecilkan lagi. Sebab nak ada saiz. Kalau saiz macam ni kita dapat 64 ketul. Okey, kita dapat 64 ketul. So, kita nak letak dulu. Sebab nak wrap masuk dalam peti ais. Okey, siapa yang nak order, kalau nak request besar sikit pun boleh. Okey, dah siap. Kak Zai dah potong. Okey, kita dapat 1 mangkuk ni dalam 64 ketul. Saiz sedang je macam ni. Okey. Siapa request nak besar sikit, kita bolehlah. Kuantiti dia pun makin berkurang lah. Okey. Dalam macam ni 1 loyang ni. 1 loyang dalam 10 inci. Okey. 10 darab 10. Kita dapat 64 ketul dalam saiz macam ni. Yang nak request besar boleh juga. Okey, siapa yang berminat boleh roger Kak Zai. Boleh masuk page Kak Zai di Facebook Meja Manis. Okey. Selamat menjamu selera. Okey, siapa yang berminat boleh datang jumpa ataupun pergi dekat page Kak Zai di Facebook Meja Manis, boleh dapatkan ataupun untuk order untuk jamuan ke ataupun kenduri kahwin, boleh order untuk 1 loyang. Kita akan prepare dalam 64 ketul. Okey. Siapa yang berminat boleh roger Kak Zai. Siapa yang nak saiz besar sikit, okey, kalau ni saiz Kak Zai yang kecil, ni saiz Kak Zai yang kecil. Siapa yang berminat boleh pergi dekat page Kak Zai di Facebook di Meja Manis. Okey, terima kasih yang order, terima kasih yang masuk live Kak Zai, terima kasih yang masuk Reels Kak Zai. Semoga kita jumpa, kita bermuamalat dalam kita punya makanan ni. Okey, siapa yang berminat boleh roger, link ada kat bawah. Okey, selamat menjamu selera.